Assalamualaikum semua, kembali bersama Aperture Podcast. Assalamualaikum. Kita hiatus selama sebulan. Sebulan eh? Sebulan bro. Last one. Oh ya. Aku rasa macam 2-3 minggu ke. More than 30 days. I think the last upload 34 days. Okay. So Aperture. Right. Okay. Aperture. Biasa busy sikit lah dengan. Kau dah habis exam lah? Ada lagi. Ada aku hari Rabu, Khamis ni ada exam satu lagi. Khamis ada satu exam. Lepas tu ada satu thesis nak kena submit. So kurang kabut lah sikit. Lari-lari sana sikit. Dia apa ni? Nak buat thesis tu yang tak agak sikit tu. Sebab dia ada format dia kan. Nak kena buat, not thesis, nak buat journal kan, journal paper. Aku ambil topik RCM in GSD, Requirement Change Management in Global Software Development. Okay. So kena develop tools ke apa? tak ada, belum lagi. Aku buat review journal. So aku akan select couple of new journal, and then aku akan buat, dia panggil Systematic Literature Review Journal. Journal lah, what? So, finance punya journal lah. Tak ada. Mana? Okay. Artikel. Oh, Dia okay. artikel. Dia peer reviewed article. So dalam kira macam kalau kau ada apa-apa teori ke, ada apa-apa industrial punya artikel atau apa ni, dia panggil artikel journal ataupun conference paper macam tu lah kan. Kau nak submit untuk pengetahuan umum, dia akan go through this process lah. Proses peer review ni, ada kononnya pakar-pakar akan review kau punya paper. Dan kalau approve baru dia akan publish lah. So macam tu lah. So aku buat topik yang a bit So kau kena write up like a actual article lah. Actual artikel lah. So specific aku punya ni computing kan. So aku kena buat Global Software Development punya segment lah. So aku rasa a lot of issue ni, aku ambil topik ni because aku rasa dia ada kait sikit dengan apa yang kita lalui on kita punya working environment kita. Bila satu application software ni being developed kan, with the context of this is a global software development team kan, ada issue dalam communication bila nak talk about change request lah. When we talk about change management request ni kan, change requirement ni in the middle of process, so ada distributed issue, communication issue, time zone issue, which akan menyebabkan deliverable dia, end game dia tu tak seperti yang kau dah establish at the initial punya understanding lah. So boring sikit lah, tapi aku rasa tu agak untuk kita yang tak ada background IT ni tu agak boleh diterima sikit lah kan. Ada orang buat AI, ada orang buat machine learning semua, tapi mungkin belum level aku nak buat semua tu lah. So Okay. So the last aku punya SEM habis maybe first week of July. So ada break sikit. So just tengah rushing sikit ni. First week of July, next month je lah kan. A few more weeks habis SEM. So I think 1 month break kot, one and a half month break, and then sambung lagi next semester. So what about you? What's up? Oh, aku rasa tak ada benda yang interesting sangat. For the past 1 month, kerja je lah. By the way, Tak ada apa-apa. aku dah beli Switch tu lah. Dah order lah? Dah dapat lah? Dah dapat lah. Kau Day beli one purchase. I thought dia baru buka pre-order Nintendo. Malaysia punya set baru buka bulan 7 baru keluar. Tapi aku ada cousin seorang, aku pre-order daripada dekat Ready stock lah, Hong Kong ni ke apa? dekat UK. Ada je, kenapa online kan? Okay lah. Hong Kong ada kat aku ambil, ada cousin aku kat UK. So dia yang Tapi itulah.
So far FOMO je lah aku rasa. Kau dah main dah ni lah, dah main lah. Dah main dah. Okay, so how's it? Is it okay? So far dia agak memang aku rasa better sikit daripada Steam Deck lah. Sekejap aku ambil Steam Deck Steam Deck OLED apa? Okay, OLED tu dia punya screen lah. Tapi Steam Deck punya performance lah, dia generally slightly better sikit daripada Steam Deck lah. So slightly better. Okay. Steam Deck punya spec ni dengan dia punya spec ini better sikit. I think this is based on the understanding yang ada game yang main dekat Steam Deck tak boleh perform as good as main dekat Switch 2 ni lah. I think Cyberpunk. Okay. So kalau tengok dia ada dia punya magnet attach macam ni lah. Agak cool juga ni. Betul lah. Mula-mula a bit sangsi sikit dengan dia punya magnetic ni kan. Tapi apparently dia agak strong lah. Agak strong macam. So aku pegang ni pun dia macam agak stable lah. So far aku rasa dia masih FOMO punya lah. Sebab apa, in the end yang penting dia punya software lah. Software tu yang penting, betul kan? Hardware tu long term penting lah. Tapi software tu, especially when talking about day one punya launching punya period tu, kena ada good strong software to support kau punya hardware ni lah kan. So aku dapat aku beli Mario Kart tu, aku beli yang bundle Mario Kart lah. Oh, okay. Bundle Mario Kart tu. So murah sikit daripada harga bundle kat Malaysia. Baru launch few days ago, harga bundle Malaysia tu about 26. Yeah, I think to almost 27 lah. Yeah, almost 27. Yang apa? Aku dapat dalam 24. The Switch 2 is more expensive than PS5. Yes, agree. Okay, ada benda yang aku tengok ni quite common punya view lah. Untuk semua orang ada share this view. Tapi aku nak kena tegaskan lah, kita kena faham perbezaan dia. PS5 is a home console, so kau boleh main dekat rumah. On the other hand, Switch 2 ni dia portable. Portable tu dia versatile. So portability ni kita kena ambil dia sebagai satu value proposition ni. Faham tak? Kan? Kau beli PS5 harga 2,500 contoh kan, 2,500 kan. Tapi kau main kat rumah. Untuk Switch 2 ni kau beli harga 2,600, 2,500 kan. Lebih kurang sama harga. Tapi kau boleh main kat rumah dan kau boleh main portable dia lah. So itu kita kena faham, lebih portable lebih ada dia letak harga mahal lah macam tu kan. Steam Deck portable, Steam Deck. Tapi Steam Deck punya spec lower than Switch 2 punya spec. Faham tak? So justify lah kau rasa. Okay, very good question yang kau tanya tu. Aku rasa bagi aku tengok daripada sudut apa yang tengah jadi pada sekarang punya economic scale kan, dengan tarif apa semua. And then aku yakin PS5, Xbox dah naikkan harga dah naikkan harga based on tarif dan situasi semua. So aku rasa ini kita kena terima kat lah, dia dah jadi luxury punya hobi lah. I mean you're talking about gaming ni dah jadi dah start ke that level yang kalau kau ada duit baru kau boleh enjoy this hobby lah. Sebab ada announcement keluar ROG Ally Xbox punya portable device yang kononnya akan launch next year. Dia punya estimation price ialah $800. So dekat kita harga dekat 4,000 plus. But the thing is, Switch always cheaper than PlayStation sebelum ni. Of course. Betul kan? Betul. Itu orang raise highlight benda ni. Now dia malas. Tapi okay, last time pun aku portable juga. Calculation maksud kau? Switch 1 portable juga. Okay, tapi last time punya Switch kan, dia punya spec dia ialah PS3 punya level. Kau kena faham PS3 punya level. Masa dia keluar tu dah ada PS4, PS5 kan. Untuk
PS5 Kau, kalau kau nak main betul punya portable, FOMO boleh. ni kan, dia punya justification. Nak backup kan? tak. Tapi kalau kau nak PS5, kalau kau nak portable kan dia boleh, which is kau boleh beli portable tu. Portable punya PSP Portal dia panggil kan. PSP Portal tu. So kau kena tambah lagi 2,000. So harga PS5 kau ialah 2,500 contoh kan, 2,500. Kau kena tambah lagi 2,000 untuk beli portable device tu. So aku bila aku tengok daripada sudut tu, aku rasa macam aku faham kenapa harga dia mahal. Dan aku still lah sebenarnya aku rasa dia memang FOMO punya effect tu agak kuat lah. Sebab software title dia tu bagi aku penting, which is itu yang aku rasa kritikal, yang dia kurang deliver sikit lah kali ni. Tapi of course lah, dia compare tu masa Switch 1 keluar, dia ada Zelda main game tu. So itu memang meletup lah, Flagship lah. Tapi yang ini flagship title dia Mario Kart. Aku tak minat sangat Mario Kart ni. Macam dia very kompetitif punya game. Aku agak surprise people main lagi Mario Kart. Yes. Memang ikut rekod Mario Kart 8 dekat Switch tu masih dalam top 10 game yang dijual sampai sekarang. Of course lah, nombor 1 tu GTA tu jauh lah beza dia. Tapi nombor 3, nombor 4 Mario Kart. Dalam 1 juta kot tu lah. So macam gila babeng kan. Betul lah. Best sangat ke? Kompetitif lah. Aku rasa dia kalau kau kompetitif, kau akan sebab aku tak boleh, aku tak ada kemampuan nak saing. Racing je. Dia aku tak ada kemampuan nak bersaing lah. Dia very fun party competitive game. So macam tu lah logik dia. So tak. And with the why tak main the game racing yang lain? Kenapa Mario Kart? Because aku rasa tak banyak game racing yang ada that kompetitif punya skill, faham tak? Untuk macam kalau kau main Horizon, apa yang game racing Xbox tu, dia tak sekompetitif. Casual market dengan competitive market tu dia macam tak boleh jive sangat. Aku rasa macam tu lah. So tapi kalau macam kau cakap lah, dia ini kita cakap macam mana pun, tapi itu masih menjadi sales yang top kat atas sana kan. So aku rasa kali keempat, kali kelima aku ulang dia, FOMO effect tu memang ada. Cuma yang peliknya before launch game ni, orang bising gila babang, drop the price kan. So bila tarif punya data keluar, apparently Nintendo tak increase the price. And then bila launch day, they break the record being konsol yang paling banyak dijual dalam sejarah untuk launching day. I think about 4 million first day. Day 1 ke Day 1, Day 2, Day 3, 4 million sale terus. Dah terus bernamkan apa ni, Steam Deck semua lah. So dia punya itulah. Okay, just one thing aku nak share yang aku dah test. Dia ada satu benda yang diorang add to this Switch 2. Aku rasa dia punya flagship punya gimmick lah. Ataupun gimmick, aku tak tahu gimmick ke apa. Nintendo kan suka gimmick kan. So dia ada pakai satu proses dipanggil game chat ni. Kalau kau perasan dekat C ni ada gorilla. So game chat ni adalah Discord sebenarnya. So dia buka satu Discord punya option untuk player main. So bila kau main tu, kau boleh tekan satu button je, kau boleh terus Discord kan everything. Kamera nampak, suara, voice semua keluar kan. So dia one button punya proses yang very streamline. Mula-mula a lot of people macam tak confident lah dengan dia punya, kan dia punya, sebab benda Discord ni dah dekat dunia gaming dah lama, 10 tahun, 15 tahun. Nintendo baru nak masuk benda ni. Baru nak, selama ni Nintendo very very ketat dengan dia punya konsep online multiplayer punya social kan, environment dia. So tapi aku try, dia agak streamline. Tekan satu button, suara kau semua boleh dengar, video kau muncul. Dia tak susah. Maknanya untuk casual market ni tak perlu nak set up apa-apa. Kau klik satu button terus dah ada. So aku agak surprise lah dengan dia tu. And then noise cancelling dia sangat bagus. Aku letak dekat aku punya screen belakang ni, aku duduk dekat sini, jauh ni.
Kan aku pasal apa pun buat ni aku jelas kat aku punya kawan-kawan semua boleh dengar. Dan agak impress lah. Aku terkejut lah. Mula-mula aku ingat dia akan bagi yang paling low end punya quality lah. Tapi quality dia agak bagus lah. So I thought that was nice lah. Dan sekali lagi aku ulangi, tak perlu rush nak beli. Masih FOMO. Tunggu mungkin dah keluar 2-3 first party atau third party yang kuat untuk support. Mungkin baru boleh angkat lah. Tapi harga jual kat Malaysia mahal. Harga jual kat Malaysia aku official price pun dah mahal kan. Dia markup gila-gila. Aku rasa 300-400 ringgit kot dia markup extra lah. So kat Malaysia 27, dekat 2688 tak salah aku. Yeah, that one is retail lah kan. Memang official retail lah. Official retail lah. Tapi Singapore punya official retail aku rasa murah sikit. Aku rasa murah sikit lah tak salah aku. So ada some additional kind of ni dia. Why ya? So tak tahulah. Aku dah cakap kau sebelum ni, dia aku rasa dia nak jadikan benda ni macam very eksklusif lah. I mean Nintendo punya plan jugalah nak follow iPhone, Apple punya route kan. And then menariknya dia macam mana cakap, dia siapa-siapa yang ada Switch One masih boleh main some game yang diorang create untuk Switch 2. Macam dia ada backward compatibility tu agak bagus lah. Aku rasa dia nak buat macam ni lah. Dia nak buat macam iPhone 1, iPhone 2, iPhone 3, macam tu lah dia. So dia masih nak jaga dia punya base market, base market dia. I think Switch One they're talking about 150 kot, 150 million kot, kan. So that's a big market dia pegang kan. So dia tak nak completely ignore that. So couple of first party game untuk Nintendo untuk Switch 2 ni masih kau boleh main in some way lah dengan Switch One lah. So mungkin itu dia cara dia nak convince customer lah, something like that. Mungkin lah. Yang dia takkan let go yang the previous version lah. Yeah. Okay, aku rasa macam nak belilah. But not now lah. Tengok macam mana bila dah habis update. Screen dia LCD tau. Unfortunate screen dia LCD. Tapi dia high end LCD lah. Aku rasa bila aku tengok tu aku rasa ni costing kan. Aku rasa dia, which is aku pernah share sebelum ni, Nintendo ni dia antara, kalau dalam banyak 3 biggest industry ni, 3 biggest key player iaitu Sony, Xbox dan Nintendo. Nintendo ni dia sampai sekarang dia maintain sale of dia punya platform dia tu adalah sale on profit. Untuk Sony dengan Xbox dia punya hardware dia loss tau. Dia akan cover based on based on software lah kan, untuk support that kan. So tak apa, PS6 pun nak keluar sekali dengan cerita. Siapa? PS6 dah keluar rumah dah. I think it's about time lah kan. PS5 2027 dah 5 tahun. PS5 dah 5 tahun ya. So maybe next year maybe dah news dah akan dah the reveal maybe next year lah. Sebab ada game yang diorang tunggu yang so called to be the most anticipated game ever lah. I mean GTA 6. Sorry ya, GTA 6 ya. GTA 6 ni dia berapa 10 tahun 15 tahun dah tak keluar yang barunya. Kan. So aku tak main pun GTA, tak pernah try lah. Aku pernah main sekejap tapi bukanlah aku sukalah, boleh lah, tapi dia bukan taste aku sangat lah macam tu lah. Tapi popular lah dia game nombor 1 tak lah aku rasa dia. Apparently dia nak buat Bonnie and Clyde punya story kali ni. Bonnie and Clyde punya story kali ni. So ada perempuan, ada lelaki, kau duduk dekat Miami tak salah aku. Nampak macam agak menarik lah dia punya apa ni, dia punya environment dia. So I think the last trailer nampak interesting lah, convincing lah kan, very convincing kan. Dia orang kata PS5 pun belum tentu boleh run at 60. Tak salah aku dia cap at 30 FPS tu. Sebab tu kononnya PS5 Pro lah dia punya
hardware lah dia punya, yang boleh dia punya hardware yang paling sesuai lah, dia kata something like that. So PS tapi gaming PC lagi power kot. okay, the best part is dia tak announce game PC. Dia tunggu sikit, mungkin lepas after 1 year baru dia akan announce untuk PC lah. So Okay, dia akan announce untuk platform dulu lah. So orang kena tunggu lebih sikit. Tapi macam kata lah, PC lah, I think PC would be the biggest kan, the biggest punya ni lah. Yalah. Konsol, tapi game macam tu konsol okey juga sebenarnya. Dia macam game yang apa, Call of Duty tu, tu aku tak faham main kat konsol. Susah tu. Itulah, tapi sales macam gila kot. Itu lah. Orang suka kot. Dahsyat tu. Aku pernah main, tapi tak boleh, dia satu kompetitif gila lah. Itu kau main, kalau kau main online tu, kau masuk satu saat pub kau dah kena headshot lah. Ya. Itu satu lah. Tak boleh, aku try dulu masa PUBG, Fortnite. Oh. Kan? Sebab bau tu. Okay. Teringat dulu main Counter Strike. Betul lah kan. Dulu main Counter Strike arcade je kan. Betul. Masuk situ. Kau cakap sekejap je. betul lah. Berapa saat je? By the way, bila cakap Counter Strike, aku lupa nak cakap tadi, dia ada mouse feature ni sekarang ni. Itulah. Mouse kan. Mouse sekarang ni. So dia ada game yang pakai benda tu ke? Ada Ada kan? game pakai benda tu. Cyberpunk 27 berapa yang paling baru tu? Boleh pakai mouse lah. 2077. Pakai mouse lah. So kau boleh pakai lah. Tapi dia bagi kau option lah. Kau, it's up to you lah. Aku rasa kalau kau minat Call of Duty semua tu, itu memang sampai sekarang kata cash cow untuk apa developer dia, aku lupa. Keluar version baru tu tak ada banyak beza pun, tapi sale macam gila kan. Tak ada game. Aku sekarang tunggu ni je, Yote je. Oh, Yote. Ghost of Yote. End of this. Itu ada orang complain juga. I mean, you hear a lot of people punya concern lah. Dia cakap seolah-olah PS5 ni pun tak fully utilise kan. Tapi kau dah start dengar cerita pasal apa ni, PS6 semua. PS5 dia masih tak sanggup nak lepaskan dia punya PS4 punya fanbase. Sebab banyak main logik kan. Kau tak buat 100 almost 130 million kan. Kalau kau tiba-tiba buat game untuk PS5 saja kan, kau rugi 140 million punya market tu kan. Ya. Dia orang still jual lagi PS4. Betul. Sama Nintendo kan. Nintendo still jual lagi. Betul. 1 million. I think new practice lah. You keluar new model, tapi model lama still jual. Aku tak rasa dulu macam tu. Dulu by the time dulu PS3 keluar, PS2 dah not in the market lagi. Mungkin the first few month tu adalah kot dia keluar dual platform kan, tapi eventually dia tak sampai setahun, atau at least paling tinggi pun setahun, dia akan let go yang lama punya platform kan. Tapi ni sampai even until now dah 5 tahun PS5 ni ada, masih dia keluarkan game yang sama untuk dua-dua platform. Ya. Yalah, nak alang-alang business boleh lah. buat tu, get the market. Business lah. Itu masalahnya bila kau buat konsol yang backward compatible. Backward compatibility. Kau kena cater dua-dua tu lah. Betul. But macam kau cakap lah, diorang punya konsol pun it's not like really making money kan. Dia punya servicing dengan game je making money. So betul. Diorang tak rugi apa pun sebenarnya. Macam contoh macam Xbox kan, Microsoft lagi best. Dia kata sekarang ni dia punya game ni dia boleh playable on anything. Kau nak main on the phone boleh, nak main laptop boleh, nak main on PS5 boleh. In fact, bayangkan kau buat game tapi kau boleh main kat kau punya competitor punya platform kan. Tapi itu dia punya business model. Dia kata dia tak boleh nak compete dengan Sony dengan Nintendo. Jadi dia gunakan that system lah. Katanya software itulah, dia software tu dia punya. Katanya Xbox akan open Steam OS, right? Tak aku. Aku dengar juga cerita. Aku dengar dia akan. Okay. Dia. Yalah, aku rasa
It's better for them, better for Steam and Xbox. Steam tak ada konsol kan, dia ada Steam Deck je. Kalau jadi ni tu mungkin aku akan cari Xbox satu lah. Game Pass tu macam best tau, Game Pass tu kalau kau minat lah subscription. Tapi of course lah, you talking about, tak silap aku, setahun kau bayar dekat aku cakap apa, mahal gak setahun kau bayar subscription tu. Replacement kena Google lah, tapi aku tahu big expensive. Cuma aku rasa logik gak Game Pass ni kan, sistem ni maknanya kau, especially with the casual market sekarang ni kan, orang main game sekejap, lepas tu kan, okay lah, aku rasa tak mahal sangat kot. Ya, aku rasa aku dengar situ mahal je. Game Pass dia ada dua, satu yang PC Game Pass, satu yang Xbox. 1 bulan 185. 3 months 185. Okay lah. 185 apa, RM60 macam tu sebulan. Atau pet lah, macam bayar Netflix lah. Cuma katalog dia je lah kadang-kadang. Ya, eksklusif PlayStation ni tak ada. Tak tahu lah, aku tak nak main ni Xbox. Pernah main orang punya lah kan, kecil-kecil dulu. Aku tak pernah ada sendiri. So, aku tak pay attention sangat game apa yang diorang ada ni. Aku tengok ni Microsoft Xbox Series S console 1,500 je. Dia murah ya. Tapi bukan official Microsoft here lah kan. Dia bukan dia, ni dalam game shop Asia konsol benda lah. Microsoft tak ada officially ada kat sini. Okay. Kau pernah tengok Jack Ryan tak? Pernah? Dekat Amazon. Series kan? Series tu. Siapa nama mamat tu? John Krasinski tu. Ya, pernah aku pernah tengok. Aku baru tengok tu. Boleh tahan lah, okey lah. Dia konsep dia ada dua CIA dia kan, dia macam CIA. Tapi dia sangat vanilla. Betul. Aku tengok satu episod lah. Sebab aku suka Jack Ryan tu. Aku suka aku tahu Jack Ryan masa Ben Affleck dulu movie Sum of All Fears or something dengan Morgan Freeman tu. And then the reason why aku tengok sebab aku tak suka sangat John Krasinski ni kan. Dia selalu pop up dekat aku punya feed. Jack Ryan je, no lah, aku tak berminat sangat. Aku tak dapat nak terima yang dia macam action star tau. Susah nak comprehend betul. And then tapi master dia ada berlakon macam mana? Sorry. Sama-sama, sorry. Aku nak no, bila aku tengok satu episod, aku try lah saja tengok kan. Sebab aku duk tengok Terminal List tu, aku rasa dah berapa puluh kali aku rewind satu season tu. Terminal List tu best gila for me lah. Terminal List aku tak pernah tengok. Terminal List. Dia apa? Chris Pratt. Dia pasal macam Marine SEAL Team 6. Ada konspirasi lah, bunuh all dia punya squad. So aku tengok. The reason why aku continue sebab ada satu karakter ni yang jadi girlfriend dia tu. Apa nama dia? Abby Cornish. Aku suka Mina ni kan. Itu sebab aku tengok. Aku tengok sebab Mina tu je. And then turns out season 2 dengan 3 Mina tu ada. Tapi dah habis cerita tu kan? Dah habis kan? Ada 4 season je. Season 4 tu baru Abby tu comeback lah. Tak ada karakter tu. Ada. Tapi itulah dia CIA buat mission tapi everything senang. Kan? Tak challenging langsung kan, tak menguji minda aku. Semua senang je. Tak boleh. Dia ada satu, aku nak cakap tadi, dia ada satu lagi cerita John Krasinski apa kemudian yang cerita dia jadi Indiana Jones lah. Kan? Apple TV tu aku dah tengok dah. Apple aku tengok tadi.
Dia cari Fountain of Youth tu. Fountain of Youth tu. Indiana Jones sikit lah kan. Aku tengok aku tengok satu episod betul aku macam no, dia movie. Dia movie lah. Dia movie betul, dia movie. Yes, dia movie. Aku keep on bagi Apple TV punya movie eksklusif bagi Chan tau, tapi semua sucks. Tak masuk lah. Yang paling okay sekali is the Game Boy punya tu. Tetris. Tetris. Tetris Tetris best. That one is paling okay lah. Yang lain pun sucks gila tu. Acolyte tu. Is it Acolyte yang ada Henry Cavill tu? Tak ingat. So this one pun sama lah. Siapa nama dia punya pengarah? Guy Ritchie. Tak salah aku. Guy Ritchie. Aduh, tak boleh belah. Tak kena dia. Aku tengok sikit lepas tu aku terus Baik kau tengok balik National Treasure lagi puas hati. Aku suka National Treasure kan. Nicolas Cage lah. Dia nak ambil tu lah. Aku rasa dia ambil itu dia punya dia lebih macam tu, macam casual treasure hunting style sikit lah kan. Sama lah vanilla. Semua senang kan? Tak ada cabaran langsung. Aduh hai, tak boleh. Baik. Ni apa? Dia macam kau tengok tu lah, Uncharted tu, movie tu. Yes. Tom Holland. Ya. Dengan apa? Kat Netflix kau tengok ni tu, Gentleman. Tengok tak series Gentleman? Tak tengok. Guy Ritchie juga. Dia Gentleman dia ada apa? Dia ada movie dia, The Gentleman dulu 2021 something. Cerita pasal apa? Cerita assassin ke? Cerita pasal mob dekat UK. And then Guy Ritchie punya style lah kan. Dia punya visualize, dia stylize sikit. And then dia punya narrative tu turun terbalik sikit. Okay, that one is Guy Ritchie. And then they create series tapi tak ada kena-mena dengan movie tu. But the same concept lah. The Gentleman. Gentleman aku tulis lah. Aku try tengok. Dah lama dah ada keluar, rasa last year baru try tengok. Not too bad lah. Not too bad. Seronok lah tengok. Seronok. Cool. Banyak movie baru aku tengok sebenarnya. Resident Evil pula. Apa tu? Yang dia lari daripada death tu. Final Destination yang baru. Final Destination. Yang baru tu. Okay lah. Dia maintain dia punya old vibe tu still ada lah. Aku ingat dia sambung tau. Ada sambung dengan yang lama-lama punya kan. Sebab that one guy tu muka dia sebiji macam sama the original one. Aku ingat mungkin anak dia ke cucu dia kan. But tak ada kena-mena pun. But the same feeling lah ada lah. Okay lah, enjoy lah. Go fast. Final Destination. Aku suka that franchise. Dia dah apa? Ke-8 ke-7 Aku tak sure. Dia punya movie tu dia by mid 2010 tu dia dah habis dah. Orang dah malas nak tengok dah. Tapi go lah dia yang baru ni go lah dia. Cara dia bunuh tu itu yang best tu. Sebab dia bagi kau macam sedikit hint, mungkin dia mati macam ni, mungkin dia mati macam ni. So you keep guessing tau. Menarik lah. Aku ingat ke just another remake je kan, cheap remake. But okay, not too bad. Final Destination. Latest movie apa aku tengok tadi? Kau tak ada tengok movie baru? Dah ada. The last couple of weeks memang ni aku How to Train Your Dragon. Okay. Best tak? Live action kan? Live action. Best Best. Aku rasa dia 95% sama macam animation. Aku rasa kalau ada penambahan pun penambahan yang baik lah. So compare to how Disney buat live animation, this one DreamWorks buat best.
Okay, nice. Train Dragon. Tapi aku tak puas hati tu adalah dimasukkan sedikit apa? Vogue lah. Subtle, very subtle. Kan? But they all supposed to be Viking kan. Tiba-tiba kat kampung mana ada 2-3 orang black people, Asian kan. So macam okay. Dia kacau immersive sikit lah kan. And dia bukan dekat background tau. It's not a karakter yang significant kan, extra. Tapi dia ada time yang diorang the camera akan shot just black people, just Asian. Macam nak tunjuk lah. Dia macam cerita-cerita dia tunjuk kan black people, kena bagi kita ingat kan, oh ada black people kat sini kan. Padahal karakter tu just extra je kan. And it's not like in the background from the main character dan dia dekat background, tak. Just memang shot tu untuk dia. So nampak sangat lah kan. Dia CGI best. Good. Best Sebab aku assume, so animation ni aku tengok, aku suka lah dia buat dia, especially bila dragon chasing apa semua tu kan memang kan. So CGI best lah ni. Game of Thrones level lah. House of Dragon. Alright, nice. And then tak semua, sebab kalau kau tengok animation dia punya dragon macam cartoonish sikit kan. Cartoonish sikit lah. This one ada realistic value tu sikit lah. Bila ganas punya dragon tu memang nampak ganas lah. So okay, aku quite surprised juga lah. Aku tak tengok sangat dia punya trailer kan, tak nak spoil. But okay, not too bad. Menarik. Alright. Apa topik menarik sebulan ni? Politik. A lot of things happen lah. Macam-macam politik yang jadi kan. Politik, Rafizi dengan Nick Nazmi resign. Letak jawatan, kalah dan letak jawatan. I mean, what do you think? Aku rasa logik lah. I mean, kalau kalah dah tak ada sokongan akar umbi kan. I mean, takkan aku nak pegang tu lagi kan. According to the political pundit semua cakap macam why nak letak jawatan sekarang, tunggu je lah habis kan. Aku macam setuju lah kan. And then yesterday aku lepak dengan member aku, dia ada sembang politik sikit lah kan. Lepas tu dia ada cakap lah sebab kenapa dia letak jawatan tu, because of tu lah. Dia dah tak ada position yang tinggi dekat parti. So dia tak boleh jadi menteri. Dah lah aku ada tengok sikit dia punya apa yang podcast dia buat tu. Tiba-tiba dia revive balik lepas dia dah lepas jabatan tu kan. Apa nama tu? Apa bakar menteri bakar menteri kan? tu. And then aku rasa logik ke dia punya explanation. Dia cakap lah, bila dia dah tak ada support daripada akar umbi kan, apa-apa decision dia buat at the ministerial level akan kena tolak lah kan. Kena push back kan. Because tak, dia it's a party based politik lah pada aku. Kalau kau tengok secara profesional, dia kerja sebagai menteri tu tak sepatutnya influence by party members. Parti punya. Dia kerja menteri serve the rakyat, bukan serve the party. Tapi because of the political punya environment macam tu, kau always need to jaga kau punya party members kan. Tu yang jadi macam tu. Aku still rasa dia macam cakap, bila dia dah hilang that support tu, contoh kalau ada some big decision dia nak buat at the mainstream level, mesti takkan kena approve, mesti akan kena question. Dan bila question, dia akan just give the credibility of dia punya input tu makin rendah. Aku rasa macam tu lah. So aku rasa logik kalau dah tak ada sokongan, let go kan. Tapi bukan makna dia macam kita tak boleh, bukan dia tak tahulah kalau dia ada nak buka parti baru ke. Aku rasa dia still maintain, cuma dia tak boleh nak nak execute it at ministerial level lah dia punya. Tapi tak tahulah, aku rasa ini semua buang masa lah untuk rakyat kalau kau tanya aku lah kan. Itu nak cakap very itu yang aku punya argument is dia menteri untuk rakyat dan bukan untuk parti. Dan kenapa parti yang ada
ada macam suara nak bangkang apa dia punya cadangan ke apa ke kan. Menteri lah. Patut ke dia bekukan semua pertandingan yang berkait dengan wakil yang ada kementerian punya position. I mean UMNO sebelum ni aku sebut macam tu in general betul kan? Bekukan contohnya macam maksudnya kalau someone tu ada ministerial position kan, at the party level punya election tu dia either tak perlu bertanding kan, faham tak? Ataupun dia punya position tu tak kena kacau kan. Or dia bertanding tapi with the context yang sekadar protokol, tapi sokongan tu memang confirm dia akan dapat supaya nak menjaga dia punya kesinambungan dia at the ministerial level lah kan. Contoh macam ada satu man ni dia menteri mungkin apa-apa, bila ada election party election level dia bertanding, cuma ada macam bukan ada table lah, tapi ada macam maman, kita kena bagi dia menang supaya dia boleh teruskan dia punya role dengan continue dia punya kan, continuity dia lah kan. So aku rasa UMNO banyak buat macam tu sebelum ni. Itu antara dia punya. Tapi bila dia buat macam tu, of course akan keluar satu view yang kononnya tak free lah, benda tu macam tak free kan, tak free. Tapi bila bagi free jadi macam sekarang ni. So macam tu lah kan. Nak kata Nurul Izzah tu, kita pernah discuss ni, nak kata Nurul Izzah ni tak ada pengalaman. Nurul Izzah ada pengalaman. Dia dah jadi MP for some time, tapi kita tak nampak sangat dia deliverable sebelum ni kan. Dia mungkin pro wanita punya ni ke apa kan, tapi nampak gaya dia menang besar, bukan menang biasa, menang besar kan. Maknanya seolah macam ada push daripada parti untuk memang nak support dia lah kan. So aku rasa untuk rakyat this is just tak ada value added langsung lah. In fact bukan tak ada value added lagi, mungkin akan ada sedikit apa ni, negative point juga lah sikit kan. Sebab kalau lah tiba-tiba tukar menteri baru, tukar lagi kan. And of course lah proses tu sebenarnya jalan dekat kementerian, bukan dekat political punya rep yang manage menteri tu. Tapi still ada political push tu yang itu selalunya menggerakkan sesuatu kan, sesuatu apa ni, perancangan ke apa kan. So it's sebab, just okay, bila Rafizi tak dapat sokongan from the party, is it because dia punya performance as Menteri Ekonomi atau something else? Okay, soalan tu sangat menarik. Aku nak tanya kau dulu, apa pendapat kau kalau macam tu? Aku rasa outside from dia punya kerja menteri tu kan. Aku rasa dua kot. Aku setakat kementerian pun dia taklah begitu adalah some scale of success, tapi agak kecil kan. But aku juga faham kementerian dia ni macam, aku macam confused sikit lah kementerian, which is betul kan. Dia pun ada cakap kan, kementerian ni macam kementerian yang wujud. Siapa previous Menteri Ekonomi? Kau ingat? Ada ke sebenarnya Menteri Ekonomi ni? Tak tahu, aku rasa tak ada kot. Aku tak ingat, sorry. Aku kan macam very background, tak cukup lagi dengan background, dia macam betul-betul faham maksudku? Macam seolah-olah benda ni pergi kat Menteri Kewangan lah, mungkin ada lebih logical lah kan, lebih. So dia macam menteri yang tak ada bite lah, kementerian yang macam tak ada bite sangat lah, macam tak ada gigit. Tak tahu lah, aku rasa lah. So compare to Nick, aku rasa Nick ni tu agak kritikal. Aku rasa Nick ni tu Menteri Tenaga kan. Tenaga kan lah. So itu macam ada some vision yang kita nampak dalam rancangan Malaysia kan. Aku tak tahu. Tapi pendapat kau adakah sama macam dulu lah. Aku rasa dulu first time dia menang tu, lepas tu kan dia the next election kan dia tak bertanding. I think because ada masalah dalaman lah. So within the party tu orang tak suka dia kot. Dia boleh buat kerja, tapi mungkin lah kan, dia boleh buat kerja, tapi as a politician tu dia tak pandai sangat nak apa orang cakap, navigate your political career tu.
So orang tak suka dia. Takkan dia jatuh just semata jatuh, orang tak sokong dia tiba-tiba macam tu. Mestilah ada someone push. Jangan sokongan benda. Apa Would it affect PKR lepas ni kau rasa? tak ada. Masih jauh lagi dengan election kan, PRU kan. So macam Nurul Izzah menang kan. Okay, for the past 5 years apa Nurul Izzah contribute? Nothing. Dia sekadar anak Anwar tu je. Dia contribute apa-apa. Macam mana dia boleh menang? Dia turun ke akar rumbi ke? I don't think so. Kan election pun kalah. Tapi yang Ramanan tu memang kuat. I mean dia kan ada sebelum election tu dia ada video dia kantoi, tak tahu betul tak lah kan. Video kantoi bagi duit salam tangan ke apa kejadahan, tapi dia kuat tu. KJ pun kalah bayangkan kan. KJ pun kalah dengan dia kan. KJ. Lama dah aku tak tengok Kuasa Hijab. Sama aku dah fade up sikit lah. Aku tak ada input sangat kat aku lah. Dia macam pendapat dia bagi tu macam pendapat aku bagi, tak ada beza. Asyik complain je kan. Macam mana ni? Complain je. Oh okay. Tapi hari tu bila kau cakap aku teringat ada satu episod tu, ada this one guy ni dia ganti Syaril. Syaril. Aku tengok dekat shot lah. Aku tengok kat shot juga. Aku tengok kat shot tu. That guy tu dia I think he was muda kot. Aku tak salah aku muda ke ataupun maybe dia ada satu isu doktor tu kalau kau ingat. Isu mana? Harga dia I think there was an debacle between doktor private dengan Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan suruh pamerkan harga. Pamerkan harga dekat kau punya klinik kan. So all this while private dia tak nak pamerkan harga. So dia adalah dia tak nak pamerkan harga, and then dia claim lah kalau pamerkan harga tu seolah-olah macam kementerian cakap kena pamerkan harga because itulah ketelusan lah kan. So bagi dia orang kalau dia orang pamerkan harga, dia orang tak dapat untung lah sampai ada lah. So ada very interesting. Pamerkan harga Chinese. Klinik swasta harga ubat, yes, pamerkan harga ubat dekat. So all this while a lot of it's a common practice yang klinik swasta tak pamerkan harga ubat. So bila kau dapat bil tu kau dapat maksimum punya bil selalunya macam tu lah. Then dia macam seolah-olah macam ada condition, kalau kau ada insurans kau akan dapat high paling tinggi punya kan. Tak ada insurans dia akan. So jadi isu lah, apparently doktor tak nak reveal harga ubat. So I thought that guy masa dia ganti Syaril tu benda macam tu yang aku nak daripada KS sikit lah. Tapi kan so dia kau perasan tak that particular episode sangat lively kan? Betul kan lah. Dia punya perbincangan tu kan. Kalau tak dia macam monotonnya dengan Syaril tu kan. Ini macam Syaril dia macam kita dengar macam dia macam okey, ada nampak perbincangan sikit. Siap Muhammad tu macam kau ni betul lah doktor kan. Macam tu macam ada. Kau rasa macam okay, that guy macam orang-orang macam kita. Yes, kan? Exactly, betul. Betul, aku rasa macam tu Dia jadi orang-orang macam kita. Yes, dia jadi orang macam kita yang soalan-soalan dia tanya tu lah soalan-soalan kita. Kalau kita tengok KJ dengan Syaril, selalunya dia masih berada dalam dia punya, aku tahulah kita dah cakap benda ni banyak kali, tapi dia masih berada dalam dia punya takut tu. Soalnya bila dia cakap tu dia tak cakap daripada sudut kita, dia cakap pada sudut masih politician punya sudut kan. Dia masih lagi kononnya diorang masih lagi berada di satu golongan elit lah kononnya kan. Yes, betul. Tapi tu aku tengok kalau masa kau tengok episode tu, tengok part yang doktor tu, aku rasa tu agak aku pun aku mesti dengar this guy ni, ini aku nak dengar ni kan. Kau bagi sikit kan. KJ pun macam teragak-agak sikit kan. Dia macam nice lah.
Ya, mungkin aku boleh tengok full episode dia. Few weeks ago kan. Aku tak ingat lah. Aku tengok dalam sneak macam cakap tu lah. Ya, Aku terus shots pinpoint je. dekat topik tu je. Topik tu je kan. Dia lah tengok semua. Alright. Lagi isu politik ada Apa lagi? Aku 2-3 minggu lepas adalah banyak isu yang aku ingat kan. Sekarang dah lupa. Dah basi lah. Lupa. Itu juga. Ya, aku tahu semalam ke the day before MB Perlis kalah dalam pemilihan parti. MB Perlis under PAS. Kalah pemilihan parti. So sekarang muncul soalan, adakah dia masih akan pegang jawatan MB tu dah walaupun dah kalah at the for sure dia pegang. Mesti dia pegang ni. Tunggulah next penggal yang baru dia ni. Kalah parti. So dia patutnya dia apa bertanding untuk apa, ketua bahagian. Aku ketua bahagian tu tak aku. Ketua bahagian ya. Ketua bahagian. Perlis kecil kan, so supaya very very fokus punya ni kan. Ya. Tak silap aku lah. Aku mungkin aku dengar daripada news punya ni. The case issues yang tu bas tu lah yang okay. Accident tu. 3 weeks ago kan, lepas raya haji tak laku kan. Horror tu tengok. Crazy tu. Betul lah crazy. Aku tengok video tu. Gila siut kan. Ya. Ada survivor tu dia apa? pergi keluar sekejap. Ada ya. I think ada that one guy, the survivor. Tapi kau tengok video tu, dahsyat kan. Aku tengok klip tu lah yang bus tu yang ada dashcam. Dia nampak macam tak ada teruk kan, dia punya crash pula kan. Tapi of course lah, nampak pandangan mata kita tu tak. Tapi bus tu laju gila. Ya, laju. Gila betul. Aku rasa maybe corner, lepas tu dia terbalik kan. But kita tengok from the kereta tu punya dashcam je kan, kita nampak dia zoom macam tu je. Dia claim brake rosak lah, tapi apparently after check tak rosak kan. Dekat mana? Gerik ya. Nak menghala ke Gerik, Terengganu, Kelantan. Upsi kan. Ramai 15 orang 15 orang kan. So ada apa-apa input tak apa yang Anthony Loke perlu dipertanggungjawabkan dalam benda-benda macam ni? Aku ada dengar sikit lah yang orang blame dia kan. Blame DAP in general kan. What the hell kan. Pada hari-hari je ada accident. Tapi itulah dia nak macam enforce certain regulation or something, right, untuk driver bus. Dia ada GPS tracker apa benda tak laku kan, macam seolah-olah kita boleh tahu kelajuan sesuatu bus ni kan. Tapi aku tanya kau, tak silap aku, tak silap aku. Bus dia dah cap dia punya engine tu dulu lah. Aku pernah naik bus dulu. Dia cap, so dia tak boleh lebih 90 tau. Tapi kita dekat jalan raya tu, kita drive kat highway, bus balon gila. Maybe bus 110 lama je dia buat macam tu. Aku rasa ada that mechanism last time, but tak tahulah benda tu memang JPJ enforce ke tak, or just certain company buat ke. But apparently the driver tu ada banyak case kan. Pun dahsyat ke. Yalah. Okay, aku mungkin nak cakap kosong lagi lah. Biasa kita kan cakap kosong kan. Tapi daripada sudut macam tu kan, selection of driver tu kan, kita patut, apa-apa isu dia patut dipertanggungjawabkan kepada syarikat lah kan. So not only driver yang sepatutnya kena, syarikat tu itself pun sepatutnya
I mean, dibawa ke syarikat mahkamah tu kan? Tak ada. syarikat memang kena bertanggungjawab jugalah kan, sebab dia punya bas kan. Tapi tak adalah sampai selection of Penjara driver kan? tu. Dia maybe kena saman je Yelah, lah. yelah, dia select driver tu yang ada isu saman, isu kes polis, isu ni semua kan. Sebab Itu tak tahulah sama ada screen shortlist screening driver, don't know, maybe boleh buat requirement from JPJ kan. Which is in the end aku rasa dia akan goes down to idea yang tak cukup driver sebenarnya. Bila tak cukup driver ataupun driver minta harga mahal, payment mahal kan, so syarikat cara dia nak maintain cost, manage cost, dia akan cari driver paling murah kan. Dan driver paling murah ni driver yang masalah lah selalunya kan, driver yang masalah. Dan result dia jadi macam ni lah. I mean, bukan, this is not the first time and not going to be the last. We lah. have sentiasa lagi tragic issue dengan lorry construction. Every year jadi benda macam ni. Tak ada. Adalah dalam schedule tahunan kita benda ni wajib ada kan. Bas kan ada satu lorry construction yang langgar all motor dekat bawah flyover flyover semua kan. So bukannya tak pernah jadi benda-benda horror macam ni. Dia macam seolah-olah macam tak ada apa solution yang practical kan, practical and then yang berikan kesan lah. So in the end dia macam akan bergantung pada driver tu itself lah. Which is driver tu dia akan kejar shift, dia akan kejar kan run, dia akan bawa laju kan, dia perlukan duit, bayar gaji rendah, dapat dan macam-macam lah. Dia akan bawa laju untuk meet up dengan dia punya shift and then dengan dia punya apa ni so ada drug related kan, buat nak tak nak bagi mengantuk apa semua kan. So in fact aku dengar dalam kes sini budak-budak dah komplain dalam bas tu kan, tapi driver ni buat bodoh sebenarnya kan. Ini dah sampai ke that level lah kan. Maybe kena strict kan sikit lah dia punya regulation tu. Tak adalah sampai macam pilot bawa kat terbang, tapi kena ada certain standard lah kan. Aku rasa company yang patut dapat yang hukuman yang lebih berat daripada driver tu of course lah. Company tu yang kena berani, kena takut lah, sebab dia in the end it's about money. Bila dia nak jimat cost, dia akan ada risk lah macam ni kan. So tapi ngeri lah tu. Bas apa ke tu? Macam bas express biasa kan. Pada gaya tu. Bukan transnational ke apa ke? I don't think so. Okay. Nanti ada kereta api buka kan nanti? Putrajaya? KL Johor ke KL Singapore? Aku rasa this year. Oh okay. Tapi bukan yang kereta api bullet train tu lah. I think this one is ETS. ETS ada KTM juga. Tapi dia I think 3 hours je kot. Okay, senang aku nak balik kan. Tak payah nak drive. Betul, jimat sikit tu. Alright. Apa lagi? Okay, nanti mungkin kita boleh masuk menghala ke topik antarabangsa sikit lah. Tengah hangat perang. Situasi Perang Iran. What do you think? Aku selalu nak dengar pendapat kau dulu, sebab kau kan pro US, pro Trump. Pro Trump. What do you think? What's going on? I mean, okay, aku rasa plan ni dah lama. Okay, menarik. Sebab sebab US dia hantar dia punya bomber tu 2 months ago, tak salah aku. Kan kat Garcia tu, apa nama dia, nama port tu kan, way before Israel bomb Iran, way before that dia dah send dah all that bomber kat strategic place kan. So mula-mula ingat ke just Trump nak gertak je lah kan. Gertak kan. Tapi aku rasa memang dah plan lama lah kan. Cuma dia still bagi macam so called
time frame lah untuk Iran. Okay, execute. This is the time frame. I think 60 days. Tak salah aku. Dia bagi time frame untuk negotiate. Tapi dia dah prepare. Negotiate apa? Negotiate untuk nuklear tu lah. Nuklear apa? Tapi dia memang masih Iran serang tu tengah negotiate kan lah. Tengah negotiate kan. No, dia delay. Dia tak buat keputusan, dia delay. Siapa delay? Iran lah. Oh, okay. I thought dia stop the perbincangan tu bila kena serang dengan Israel kan? No, tak. That's what I heard lah. Dia put it on hold bila Israel serang tu, so dia kata terus cancel dia punya discussion. Aku tak sure someone from US government ada jumpa someone from Iran. Sebab awal-awal administration tu banyak relates to the tariff and economy, kan? I think that finally they make a deal with China, and from the 125% tu finally they make a deal. But during awal-awal lagi administration Trump dah reach out Iran pasal benda ni, tapi itulah tak dapat feedback. Kata putus. I mean in detail kita tak tahulah. Kita pun based on media kan. Apa yang media bagi tahu kita. Tapi the whole idea senang je. Jangan teruskan. Apa nama that terms tu? Uranium tu. Tu je. So mungkin ada details yang kita tak tahu. Maybe Iran dah memang sangat close untuk buat nuclear warhead tu. We don't know. And maybe benda tu pun maybe some spekulasi je. So tak tahu intelijen apa yang ada sekarang ni sebenarnya. Kita tahu based on apa yang presented most of it is speculation lah, and it's not that from CIA ke apa ke. Sebab the intelligent head of intelligence tu, Tulsi Gabbard tu, dia kata Iran tak ada pun buat nuclear weapon kan. Okay, aku rasa betul lah. Kita ni tak tahu apa-apa, tapi mungkin aku rasa lebih apa akan jadi lepas ni. I mean, adakah kita patut ready supplies kita? And I mean, are we looking at that kind of extent sekarang ni? Is it that the final trigger untuk that WW3? Aku rasa nothing significant akan happen. Okay. Sebab aku tak rasa Iran dia ada capability untuk retaliate lagi tau. Tapi dia dengan Israel tu nampaknya Israel memang tak boleh nak handle Iran kan. Few days ago. No, that one is kalau kau dengar from the other side cakap Israel okay. And so it depends kat mana yang kau nak tengok. Both city meletup-letup. Aku pula ingat dia punya action tu yang menggambarkan yang Israel dah tak boleh nak cope, so dia nak Big Brother datang. Tapi do something lah. So that kind of context just bagi tahu kita kalau one on one memang Israel tak boleh nak go kan. Itulah. So Israel ada point yang macam Israel macam dia macam nak marah Trump, kenapa kau tak datang lagi ni? Macam tu ada video ni kan. Dia sampai macam tu kan. So macam aku cakap, the bomber tu dah dihantar way before the perang. Okay. So this one is just camouflage lah. Aku rasa camouflage because sebab dia nak bomb like a bunker kan. 3 bunker, bunker diorang punya lab lah. Aku tak tahu apa benda. Tapi dalam gila babi tau. So US je ada that type of bomb.
Kan that bomber tu kan stylo gila dia punya kapal tu. Kapal tu US takkan jual kat orang lain kan, dia seorang je ada. Kan? Bagi pinjam pun tak boleh. Apache dia macam alien punya. Yang apa nama dia tu? Bomber tu. So US je ada benda tu. So that bomb je boleh penetrate sampai berapa meter dalam. Are you saying that US sampai dia tak akan pinjam kepada Israel juga lah? Ya. Israel pun tak akan dapat. Oh, okay. Alright, there's still mana ada satu line lagi dekat situ lah. Mesti ada. Ingatkan dia macam dah betul-betul body sebab sekarang ni that's what dekat social media itu yang dipamerkan seolah-olah Trump ni dia presiden Amerika, tapi sebenarnya Netanyahu ni presiden pada Trump seperti itu kan. Ya. Aku rasa itu aku punya spekulasi lah. Dia dah plan benda ni. And dia dah plan, and then based on intelligence sebelum ni pun Iran pun ada terlibat dengan Gaza campaign, not only Gaza. Aku rasa Gaza tak effect Trump sangat. Campaign nak assassinate dia tu. Iran pun terlibat kan. Aku rasa dia ada sedikit tak puas hati kan. Dia kan macam mob punya gangster kan. Tu lah. Tapi aku rasa takkan ada like big retaliation lah, unless Iran ada like big secret weapon yang dia tak pernah reveal sebelum ni. Tapi aku tak rasa ada lah. Tak rasa ada. And then most likely Saudi semua, aku rasa diorang happy kot. Yalah. I mean technically Saudi dengan Iran memang tak pernah ngam sangat kan. So but China tak tahulah relationship dia macam mana. Surprisingly China at the moment very quiet. Sebab diorang pun at the moment ada pergolakan kuasa juga in between CCP dengan different leader. Nampak gayanya macam ada nak pertukaran kuasa tu lah. Okay. Aku ada tengok satu interview this one guy yang menteri luar negara China tu. He was very aggressive. He was just dia memang dia betul-betul bantai US. Dia kata dah macam DAP sekarang tu. Dia betul-betul bagi kan. So pada pendapat kau tak ada apa-apa big action lepas ni lah. No. So things akan reda kembali. Reda kembali. Okay. Tak perlu beli supply beras lah ni. Aku tak rasa. Berkemungkinan ada macam de-escalation lah. Bukan de-escalate, kebangkitan within Iran to itself lah. Mungkin ada benda tu lah. And untuk replace the mullah ni. And so itu je lah kalau ada. Technically kita daripada sudut negara kita pun agak confused sikit sebenarnya kan. kita pun I mean sebab Iran ni daripada sudut Islam itself dia berada dalam satu kumpulan yang tak sejajar dengan kumpulan kita lah kan. So itu pun menarik. Tapi of course lah daripada sudut kemanusiaan dia punya claim ialah Iran just self defense lah kan, sebab yang initiate the attack is Israel. Itulah. Tapi diorang punya argument is for the past like 2 years berpuluh-puluh roket, mungkin it's not originally from Iran itself kan, tapi dia from the Houthis, from Hezbollah, from Hamas tu hantar ke Israel kan, which defund oleh Iran, so indirectly Iran terlibat lah. That's the other side punya argument lah. So aku tengok dua-dua belah lah. Dan kalau betul Iran terlibat, I mean everyone cakap Iran fund all this
people panggil kan. apa, proxy lah, proxy kan. Betul ke tak? Aku tak sure. Aku tak sure kan. Tapi kalau betul ownership kalau betul ownership memang indirectly Iran pun ada bom jugalah. So tak boleh nak cakap Israel lah initiate kan. Nuclear punya ownership ni dia ada syarat-syarat tertentu kan. So apa yang menyebabkan Iran tidak boleh dibenarkan I mean you're talking about Pakistan ada nuclear kan. Pakistan is a mistake. Mistake. Pakistan is the mistake sebenarnya. British lah mistake kan. Okay. Masa ada partition benda tu dia partition Pakistan from India tu. India dapat nuclear from Russia tau. Because of British bagi Pakistan nuclear, India get from Russia. Tapi it's a mistake lah Pakistan tu. Tengok apa jadi sekarang. So ada, aku tak sure lah dia ada macam syarat-syarat dia ke nak ada nuclear weapon tu. Aku tak sure lah apa syarat-syarat dia. But for me kan, orang yang berada di luar kan, tengok from outside je, tak ada apa-apa like specific knowledge. Kenapa Iran nak nuclear weapon? Tak ada orang nak serang dia kan? Tak ada orang nak serang dia? Tak ada. Ada. Pasal tak ada. Mana dia yang serang orang, buat orang nak serang dia. Faham tak? Okay, dekat point tu lah kita susah nak evidence kan. I mean you're talking about the level of complexity benda ni kan. Takkanlah US dengan Israel tak boleh nak evidence kan benda tu kan. Sampai benda tu sampai sekarang dia tak boleh nak table that out kan. So bila tak boleh nak table that out kan. Okay, what type of evidence yang kau nak ada sebenarnya? Surat ke? Or gambar ke? Macam mana? Okay, for example bila diorang claim yang Gaza ni datang daripada Iran kan, isu-isu Hamas kan, kenapa dia tak kata benda datang daripada Rusia? Boleh juga cakap daripada Rusia kan. I mean tak ada pula. Okay, sekarang ni bila kau cakap evidence tu apa kind of evidence kan, tapi macam seolah-olah saja nak pinpoint ni benda dekat Iran. Sebenarnya boleh jadi dia pinpoint benda dekat Russia, tapi dia tak berani because Russia is ada some capacity kan. So dia cari yang mana yang kecil lah kan. So itu sebab kalau in a way kita dah go through benda ni banyak kali juga kan. I mean China pun boleh jadi kalau nak jadikan sebagai reason, boleh jadikan China yang bagi Russia yang bagi kan. Tapi dia dia pick side lah kan. I mean kalau betul bukan selain Iran ada countries yang support all these terrorists, even though the Russia pun aku rasa tengok kes Ukraine sampai sekarang US tak pernah sentuh Russia, betul tak kan? Padahal dalam konteks ni US patutnya pro Ukraine ni pro Western lah. Western kan. Tapi because US tahu Russia ni bukan kecil macam Iran kan. So kalau any decision nak buat tu this kan. So with that kind of context, dia just jadi macam big bully je lah kan. Big bully punya senario lah kan. Dia tengok mana boleh pick up. So on that context, dia sepatutnya ada capability untuk justify lah dia punya reasoning kan. Tapi dia tak buat. So apa yang dia present lah big bully je lah kan. Sebab dekat jadi kat China, China mungkin tak lah. China susah tak ada evidence. I mean tak. Taiwan tu pun dia orang cuba cucuk tapi tak ada apa kan. Tapi Ukraine is a very clear cut example kan. All this while in fact masa zaman Biden tu memang pro Ukraine lah kan. Tapi tak boleh buat apa. Eventually Trump dia masuk, dia pun tahu dia tak boleh pergi mana ni. So dia tenang Ukraine keluar daripada dia punya scope kan. But the thing is because Russia memang nuclear superpower dari awal lagi.
Kan drama lagi. So I think there's ada certain time tu yang the world decide no more. Who yang No no more. more. Okay. Okay. Tu je lah. Tapi macam from aku punya point of view, macam Iran, let's say kalau dia tak ada sangkut paut dengan all the other regional punya terrorist tu, tak ada orang nak kacau dia, aku rasa. Kan? There's no one kacau dia. Jordan dia tak boleh nak kacau. Sebab Jordan dia clearly make it clear yang dia adalah pro-western, betul? Kan? Jordan So, tak boleh nak kacau. Yalah, Siapa kacau siapa? Maknanya US, Israel, dia takkan kacau Jordan lah kan. So, tapi maknanya kau nak cakap salah Iran sebab dia dekat position tu lah kan. Dia macam soalan macam dia tak salah, bukan salah dia dapat negara dekat tu. No, bukan position dia tu. Because of dia sponsor kat situ yang aku argue kat kau. Yelah. Macam mana dia tak evidence kan. So sekarang ni dia nak cakap just because Iran ada dekat dengan Gaza, so let's put Iran as dia punya apa ni? No, I don't think so. Kami hitam lah. I don't think so. Dia takkan letak dekat Mesir sebab dia takkan letak blame tu on Mesir sebab Mesir is very pro western kan. Mesir tutup pintu Gaza apa semua kan. Okay. So dia tak akan letak kat Jordan pro western juga. Apa lagi negara yang ada dekat-dekat dengan Gaza tu. I mean we're talking about Israel punya dengan Palestin punya konflik ni lah kan. So dalam that circle tu nampak gaya Iran yang paling so tak nak pro western. So dia jadikan Iran sebagai kambing hitam lah kan. So ada kemungkinan bukan Irannya yang sponsor all this. Aku rasa Qatar ada sponsor most likely. Qatar ada? Ya. Oh, okay, right. So Qatar dia tak kacau lah. Qatar kuat. I mean, what does it mean? Dia belum lagi lah. I mean, not yet lah. Ally. It's still ally. I mean, even Saudi pun ada dia punya macam radical punya networking orang kan. Side lah. Third side. Tapi because dia still ally dengan US, so dia hush-hush sikit lah. Okay, bayangkan kalau Iran ally dengan US. Bayangkan just take kalau Iran ally dengan US, so siapa yang akan, walaupun masing-masing ally ni tapi hush-hush lah kan. So macam mana kalau situ macam mana? I mean, kalau kita tengok daripada alternate universe lah kan, kalau Iran pun so maknanya yang menjadi isu sekarang ialah Israel nakkan Gaza tu, betul? Dia nakkan tanah Palestin tu kan? Dia nakkan tanah Palestin tu. So bila dia nak tanah Palestin tu, tak ada siapa patut kacau dia lah, betul? Tak ada siapa patut kacau. Dia patut ambil tanah tu sesuka hati, tanpa ada retaliation, tanpa ada gangguan lah. Israel dia, even though dia ada yang golongan yang fanatic kan, yang memang nak the whole thing, but dia ada opposition yang more humanitarian and liberal. So within the Israel itself, tengoklah which government sama ada conservative or liberal. At the moment Netanyahu is the conservative one. That's why dia push untuk all the new settlement ni semua. But ada time yang the liberal yang manage take over, and itu yang ada perjanjian dengan Egypt during that time kan, and Yasser Arafat dia bagi apa Mount Sinai tu balik to the Egypt kan. Lepas tu dia kena bunuh lah kan. that PM kan. But tak semua within Israel tu one side. Just so happen I think for the past maybe 10 years, it's more 15 years lah. Okay, then logic lah claim that I think interview dengan China punya rap tu kan, dia kata Netanyahu punya action ni ialah untuk selamatkan political career dia. Ya. Logik lah.
ada kemungkinan tak ada kaitan dengan tak ada kaitan dengan nuklear punya isu tu, tapi just nak selamatkan political career dia lah. I mean this is kalau datang daripada rakyat, orang-orang bukan rakyat macam kita, aku rasa itu just most probably is just a view yang apa ni, very uneducated sangat lah kan. Tapi dia coming from one of the top man of China, dia claim that point kan. So it's bukanlah satu claim yang kosong semata-mata lah kan. Ya, mungkin ada kebenaran dia kat situ. Ya. Tapi sampai bila dia nak selamatkan political career dia kan? Dia bukan boleh lari ke negara lain. So maksudnya contoh bila kita cakap selamatkan political career dia ni, dia tak nak disabitkan dalam hukuman yang telah dijatuhkan terhadap dia kan, oleh apa ni, dia ada, apa panggil dia, within Israel pun dia ada case lah. Okay. Corruption or something lah kan, yang currently put on hold lah because of perang kan. Yang ICJ tu tak ada effect apa. Tak ada effect. No. Cakap je lah kan. Cakap je. Even kita pun tak ikut ICJ. Itulah kita pun tak ikut ICJ kan. Dengan Israel kan. ICJ bagi Pulau Batu tu kat Singapura. Tak nak. Kita nak gaduh lah. Bila tak dapat kat sini, tak nak terima kan. Bila ICJ nothing happen lah. Dah lah yang isu the case is South Africa. Betul South Africa. Aku macam tak ada brain kan. South Africa kan, claim Israel genocide, but your own country kan, currently kill white people kan. Okay, doesn't make sense kalau negara macam Iceland ke kan yang submit ke, okay lah kan, reliable lah sikit nak claim. Right. Kita tengoklah within this couple more days apa dia punya situasi lah. Iran still hantar roket lagi sampai sekarang. Mana berhenti lagi? Israel lah dia. Masing-masing still hantar roket lagi. Nothing changes. Iran sama dekat Gaza. Kita tak dengar apa-apa sangat pasal Gaza. Hamas still hantar roket lagi. Alright, nice. Hizbullah je sekarang dia senyap sikit. Yemen Yaman Houthis. Dia keluar Houthis pun hantar roket lagi. Lepas kena bom dengan US tu, dia hantar lagi. Lepas insiden US serang ni, dia katalah sebarang kapal ada kat perairan, memang kapal US akan ada, yang kat perairan akan kena, dia cakap. Itu dia punya. Sebab aku ingat few months 2-3 weeks ago ada satu perjanjian damai dengan Yaman dengan US tau. Aku tak ingat Trump ke apa cakap kan. Tapi apparently tak. All these countries tak boleh percaya perjanjian-perjanjian ni mengarut. Dia never follow. Kan? Kau nak cakap apa Islam tak menipu. No. They will never follow. Kan? Mak Saleh yang beria-ria ada perjanjian dah sign kan. Tak ada. All di Pak Arab ni semua tak ada yang nak ikut. Sign lah berapa banyak surat pun. Kan? Sama macam Iran lah. Iran dia dah sign dah perjanjian. Tak sepatutnya dia buat. Macam mana kau nak dibuktikan lah? Macam mana kau nak dibuktikan yang dia tak buat lah? No, sebab ada masa dia je perjanjian tu, ada organisation yang monitor nuclear atomic something lah. So memang diorang buat spot check. So memang tapi Iran tak jumpa apa-apa kan. Memang Iran tak follow all the requirement yang diorang kena. Iran kena kena do something lah. So bukan they just WMD masa Saddam Hussein tu and without any reason. I'm pretty sure banyak lah Mossad dekat Tehran tu, dia punya agent siasat lah, spy kan. Gila kau, dia hantar all the drone semua dalam Iran tu.
Dia bukan hantar from Tel Aviv Luar kan. Semua agent dia, spy dia banyak lah kat Iran tu. Right. Yalah. So banyak lah, tengoklah. Aku banyak tengok YouTube orang komentari pasal benda ni lah kan. I think lepas 2-3 weeks banyak sangat. Tu hari India kita tak pernah sentuh kan. Dah tu hari India dengan Pakistan tu tak sempat lah. Tak sempat. Jadi aku rasa macam kita ada. Tu pun kelakar kat tu. Tapi dah de-escalate balik lah sekarang ni kan. Dah tenang kembali situasi lah. Lepas masing-masing claim masing-masing menang. Masing-masing claim masing-masing menang. Ya, Trump call stop it. Dua-dua stop lah. Okay, right. That's it episode kali ni. Ini okay lah, sejam lebih sikit. Anything? Hopefully kita boleh maintain release video lah. Hopefully kan. Habis ikutlah. Sam ni mungkin aku habis Sam ni mungkin aku sikit lah, free sikit kan. Ya. Last moment je busy sikit dengan ada couple of family emergency dengan exam kan, dengan raya haji apa semua kan. So kita expect insyaAllah hope ni boleh good. Alright, thank you guys for watching Baca Podcast. Ciao. Bye bye.